Saya nak ucapkan thank you very much kerana sudi jemput Ride On Elizad Don ke majlis Rock to Rock 3.0. Aku nampak brother ni tadi melekat dekat dinding. Yeah. Okay, melekat dekat dinding. Dia tak nak terjun. Okay guys, ini kawan saya Wan Tonic daripada Singapura Oh ya. Dia Elizad Don punya channel. Alright. So we would like to appreciate Abang Don here, who is his very supportive husband, and let's hear from him. Abang. Hot Penang, terima kasih banyak-banyak kerana memberi kepercayaan dan pengiktirafan Freedom Challenge kepada Elizad Sharifuddin. Who held you less young, so you don't hold ye. Oh yeah. Now we panjang tiji nengong. I love you Elizad Sharifuddin. For the ladies of Ali Malaysia, kami pilih Cik Elizad. Steady. Ini adalah kepada Elizad. Hot Penang, Singapore! Elizad and Don, Hai korang, jangan lupa follow, subscribe dan juga like, share Ride On Elizad Don. Okay, Ride On Elizad Don. Kali ni kita di event Rock to Rock 3.0 anjuran Hot Penang. So kali ni kita dijemput untuk meraihkan ataupun meramaikan lagi event ni, dan kita akan buat konten dan kita akan cover Rock to Rock 3.0. Ini adalah chapter director yang paling handsome guys. Dia right ke tak right, rambut dia tetap maintain. Tak se-handsome Abang Don lah. Tak se-handsome Abang Don. Dia dengan spek hitam dia maintain guys. Dah single ke available? Dah berpunya ke masih available? Yang tu rahsia Abang. Rahsia Rahsia. Okay, tak apa. Tapi untuk badan ni available lah Available. Cuma tak cukup lagi. Ya betul. Kena tambah. Alright guys. Hey, how are you bro? Hey, where's your wife? Yeah. Ni orang kuat DD Resources ni, Mr. Robin. Ya, dia pun orang kuat, lah. Selalu jumpa dia je. Semua event pun jumpa you. Yes. So hari ni, after this kita jumpa yang dalam nanti. Okay, boleh. Nah. Abang kecok lah. Dah. Ini adalah suasana dekat dalam ni Masuk-masuk terus makan ke bang? Kita makan. Bos besar AJ. Rock to rock. Ya, mana bancing? Mana baik? Lepas syuting datang. Okey. Lepas tu. Okey. Rambut sudah potong lah? Rambut sudah potong lah? Ada. Ada. Just main. Tidur sini ke balik? Tidur sini. Tidur? Balik. Mr. Rano. Selau di ini.
Okay, Right On Elizad Don. Kali ni saya bersama dengan Tuan Director Hawk Pinang, Mr. Vanish. Okay, saya dah lama tak jumpa dia tapi saya nampak dia makin segak dan makin handsome guys. Okay, but first of all Mr. Vanish, saya nak ucapkan thank you very much kerana sudi jemput Right On Elizad Don ke majlis Rock to Rock 3.0. Ya, betul. Saya sebenarnya I really appreciate lah sebabnya Hawk Pinang diorang fully support lah sebab diorang mengikuti dan mengiktiraf perjalanan Right On Elizad Don di setiap pengembaraan dengan Harley Davidson. Okay, Mr. Vanish. Yes. This is a 3.0 Rock to Rock, alright? Betul. Dari mana datangnya idea Rock to Rock ni dan mengapa dia begitu special dengan Hawk Pinang? Okey. Sebenarnya Rock to Rock ni dia ada satu kombinasi dari Hard Rock Cafe dengan legacy dia lah, Hard Rock Cafe dengan Harley Davidson. Dua-dua jenama ni jenama legendary dari US. Big brand lah, Big brand dari US. So dia terkemuka di dunia. So kami nak raikan persahabatan rider-rider Harley Davidson dan juga persahabatan kita dengan Hard Rock Cafe. Sebab dia macam ada chemistry lah. Ya, betul. Harley Davidson dengan Hard Rock Ya. dia macam ada link lah. Betul. Setiap rider Harley Davidson tu dia mengembara mana-mana pun dia akan cari Hard Rock Cafe dengan beli baju ke pin ke. Betul. So kita memang ada dia punya connection dia. Connection lah kan. Ya. So sebenarnya di kata lain sebenarnya Hawk member pun dia ada diskaun. Ya, betul. Setiap Hawk member dia akan dapat diskaun 15% di seluruh negara lah, semua Hard Rock Cafe. Terbaik. Okay guys, saya nak tanya, apa sebenarnya matlamat objektif Rock to Rock 3.0 ni? Okey. Apa yang boleh dicapai? Apa yang nak dicapai sebenarnya? Ini kali ketiga kita buat. Yang kedua tu kita buat dari Penang ke Pattaya, dari Penang ke Phuket, Hard Rock Cafe. So setiap Rock to Rock ni kita akan kumpulkan dana untuk CSR project. 2.0 kita buat di rumah orang tua dekat Phuket. So kali ni kita akan kumpul dana untuk release baby turtle penyu dekat Terengganu, sempena Terengganu Bike Week. Yang tu organized by Hawk PJ, Hawk Petaling Jaya. So kami pun akan ambil bahagian. Okay guys, sebenarnya event Rock to Rock 3.0 ni dia bukan sekadar bikers punya gathering ataupun bikers punya riding, tetapi dia lebih kepada CSR. So dia membantu kalangan yang kurang bernasib baik. Okay, boleh saya tahu tak untuk malam ni Rock to Rock 3.0 ni berapa ramai bilangan bikers dan daripada chapter mana? Okay, kita ada dari chapter Penang seramai 78 orang. Wow. Dari chapter PJ seramai 69 orang. Alah. Chapter Route 77 Kuala Lumpur dalam 10 orang dan Johor Bahru dalam 5 orang dan juga dari Hawk Singapore seramai 22 orang. Mantap. Okay, kalau saya tengok pada event malam ni Rock to Rock 3.0 saya nampak majlis ni keren lah. Pada saya rasa sukses sebabnya you dapat tadi berapa ramai bikers? Dalam 180 bikers dan semua chapter pun join dan dia buat dekat Hard Rock Genting guys. Okay, last soalan saya tanya, apakah harapan Mr. Vanish untuk Rock to Rock 4.0? Apakah harapan dia nak lagi ramai partisipan ke macam mana? Ya, yang tu rahsia. Tapi memang macam abang kata tadi, abang tu kata tadi. So kami harap Rock to Rock 4.0 akan jadi lagi meriah, lagi bermakna. Okay, nak tanya, adakah in future lah event ni boleh dibuka kepada selain daripada Hawk saja? Ya, insyaAllah kita akan try. Kita akan try lah kan? Ya, betul. So, kita nak ramai ahli owners. So kalau kita buka kepada open kepada semua, so saya rasa mungkin akan dapat lebih ramai partisipan lah. Betul. Kan? Betul. Okay. Sebentar lagi, kita ada masa lagi. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Eliza dan Abang Don sudi datang ke event kami untuk meraihkan persahabatan Harley Davidson. So
So saya wish Rock to Rock ni will be a very successful event, yearly event yang successful lah. So Terima kasih. please continue lah. Thank you, bang. Okay, right, thank you guys. Thank you, bang. Fully waterproof. How many of you are ready to jump into the pool? Okay, siapa nak hari-hari kena terjun dalam swimming pool? Make sure. Cepat. Yeah, yeah, come on. Yeah. Okay. Ini dari mana? PJ juga. Our staff. This is. Okay, PJ tak turun lagi. Sudah. Okay, which chapter sama? Route 77. 77. I'll give the mic. Come on, man. 77. 77. Come on. Apa? Route 77 ni berapa? Your chapter is your pride, man. Love you, Don. Love you. Oleh kerana tiada, we open one more for Jadi bang, apa tadi bang? Ini grup kayangan Grup kayangan pasal tu dia tidur kat sini. Yang Maksudnya dia datang sini, dia tidur sini. Grup layangan macam kita ni, kita datang kita balik lah. Malam balik kerti. Satu malam dah berapa bang? Ya. Berapa harga? 280. Ini saya perkenalkan guys, ini adalah Presiden Band of Barons. Ini adalah kawan saya, nama dia Sukapon. Dos Sukapon. Sukapon tu saya tak tahu macam mana datang lah. Nama Sukapon tu. Adakah dia ada darah Thailand ke macam mana? Wah, tapi saya nampak nama Don Faizal kan? Sama dengan abang Don Juan. Ini skema. Ini Presiden Band of Barons guys, okay? Cuma yang mengecewakan malam ni dia tak pakai vest. Dia pakai vest pop. Ini mengecewakan lah untuk MG lah. Untuk yang tegar kita tetap pakai. Ini kita langgar. Tengok. Apa nampak? Ada video kan? Aku nampak brother ni tadi melekat dekat dinding. Ya. Yeah. Okey, melekat dekat dinding. Dia tak nak terjun. Dia bahan. Aku Aku tengok betul-betul melekat dekat dinding tu. Tak boleh gak macam ada gam gajah tadi tak. Bahan bantai. Kalau kat Penang okey lah panas. Ini kan genting lah, tentu bergigil lah. Bukan sebab kau tak bawa baju salin kan? Okay guys, kita masih lagi menunggu untuk ambil award Abang Boy dan juga Kak Ijat, iaitu award yang dia akan ambil pada malam ini, iaitu Freedom Challenge. Masih lagi menunggu dan sekarang kita tengah layan konsert dulu guys. Mari. Okay guys, ini kawan saya Wan Tonic daripada Singapura Oh ya. Dia Lisa Don punya channel. Alright. Sini sampai. Sampai. Kita sini ya. Okay lah. Kena support juga dia ni. Okay, ni Abang Wan dengan isteri dia. Dia orang ride all the way from right ke? Right. Ni kita try. Right. Okay, sebab okay lah. Kami janji dia orang support event rock to rock lah. Yang penting support, okay? Right. Ladies of Honey. All the ladies who ride the same machine as the band. Wow, look at that. So this is a special section. I believe
Abang Don is here. Abang Don, please come to the stage. Okay, Abang Don, dipersilakan ke atas pentas. And I would like to invite all the ladies of Hali, irrespective of your chapter, please come to the stage. All the ladies from the Halis to join us on the stage. Miss Maggie, come and join us also. Come. All the ladies. This is to appreciate you as a mom, as a wife, As a sister, as a sister, as a girlfriend. as a girlfriend. Baik. So we would like to appreciate Abang Don here, who is his very supportive husband, and let's hear from him. Abang. Thank you. Celebrity wife. Okay, first of all, thank you very much Charlie Penang for inviting Right On Elizad Don to this special Rock to Rock 3.0 event. And Elizad would love to come, but she couldn't because she has a shooting tonight. She said that if she finish early, she might come later on, but until now, she is still shooting with the new drama. For a lady who writes road game, I tell you one thing, I'm a salesperson. Her road game is much heavier than my new Road Lab 2024. But she can handle, especially bottom I think around Asia, the worst part is bottom to Mohan. If you agree. Right on Elizad Don. Kita minta tolong Kita akan panggil keempat challenges untuk kejar satu hadiah. Right on. 4 orang, siapa boleh? Cepat. Boleh. Kita didik nanti, Abang. Sekarang Abang nampak dulu masuk air. Okay, can I have the 4 challenges to jump into the We have 1, 2, 3. Okay. Friends from Singapore. Okay, so now Abang, the game is cancelled. Thank you, Thank you, bye. Okay, Abang. 7 orang. Yes. Abang, dahsyat Abang. 7 orang. Since the 7 participants, we want you to get all the eating and the clothes. Get one of you. Okay, semua orang ambil satu pelon. Okay. Baru maju. Wow. This is content je tadi. Hari pelan. Thank you bang. Aku ke GS pun rembang kapan? Kau hari kau masuk. Thank you bang. Wah. I did my job tadi, ada promote salesman. Tengok ni. Ada kan? Boleh kan? Apa dah cek motor ni? Excellent. Awak gentlemen. We'll give you 3 flights. Okay, all of you. So come here. Intro all of you. Friends from Singapore. Saya ambil video ni bang. Saya ambil post dalam pesan. Congratulations. Minggu depan Okay, alright. Okay, Alhamdulillah akhirnya kita dah dapatkan apa bang? Okay, ni sebenarnya award untuk Elizad Freedom Challenge sebab dia buat 7 Nation Ride tahun lepas. So Hawk Penang, terima kasih banyak-banyak kerana memberi kepercayaan dan pengiktirafan Freedom Challenge kepada Elizad Sharifuddin. Thank you Hawk Penang. See you next Rock to Rock 4.0. Bang, apa perasaan abang lepas dapat award ni bang? Sebenarnya bukan saya yang dapat award, isteri saya dapat award. Tapi of course lah, sebagai suami kita banggalah sebab isteri kita dapat award kan. Kita menumpang gembira lah. Award ni di atas kejayaan Elizad buat 7 Nation tahun lepas. So thank you very much lah Hawk Penang lah.
kerana memberi kepercayaan dan pengiktirafan lah. Terima kasih lah sebab diorang mengikuti perkembangan pengemaraan kami dengan Harley Davidson. Thank you very much. Okay bang, last lah, satu lagu sikit je bang. Okay, sebab hari ni saya terlalu happy sebab kita sekarang ni berada di Genting kan. Jadi kita berada di Genting, saya nyanyi lagu biasa saya lah. Yo leng ho ji yan somebody pun jong ho ji yao. Now we pa ja yao to we do ho pu hel you le song so you do ho ye. Now we pa ja yao ti ji ne hong go. I love you Elizad Syarifuddin. Bang, tahun depan akan dapat lagi bang? InsyaAllah sekiranya kita ada buat pengemaraan baru, mana tahu, kita tak tahu kan. Yang penting kita buat dan kita pergi dan balik dengan selamat lah. Betul. Yes. Yes. Alright. Right on Elizad Don. Betul, subscribe. Jangan lupa subscribe. Right on Elizad Don. Okay, saya nak bagi sikit pendapat lah guys. Pada saya, Hawk Penang ni Sempoi, kami dapat call pun last minute, tapi tak boleh adjust masa syuting Elizad. Tapi walau macam pun saya hadir ke event Rock to Rock 3.0 ni, saya terkejut dan saya rasa betul-betul terwujud amazing lah guys. Sebab saya tak sangka Hawk Penang Sekaya itu sebutnya. Sekaya itu dan boleh menguruskan satu event yang cukup teratur, happening dan tempat yang berprestige lah. So saya harapkan akan ada Banyak lagi. Ada banyak lagi events yang macam ni yang berkualiti dan kita akan sama-sama enjoy lah. Alright, salut. Okay. There is a man behind every woman's success. Yes, behind Cik Elizad success is Abang Don. Yeah. Thank you. Masa saya balik rumah semalam, saya cakap kat Elizad, kita ride Cyber Nation ni sama-sama. Saya seorang yang dapat. Ladies first. Dan kenapa tandas perempuan sebelah kanan? Because ladies is always right. Itu macam takut Guys, kita nak tanya since kita bersama director Hawk ini Mr. Banesh, kita nak tanya lah as a director ni dah pegang berapa lama? 7 tahun tak pernah kalah lah. Ke menang tanpa bertanding? Tak pernah bertanding. Guys, ini menang tanpa bertanding guys, 7 tahun. So kita beritahu tak what is your next vision for Hawk ini? Apa yang nak buat lagi? Since semalam di event pun pada saya dah cukup wow. So kita nak tahu apa lagi yang you pilih pelancongan. Kami dari Hawk Penang ni setiap bulan kami ride, simple ride, reckless ride dengan charity ride. Tapi vision saya nak gather semua Malaysian Harley owners di satu tempat. So like a gathering, national gathering. Walaupun kita ada national principle, tapi kita nak buat juga. Kita nak bagi nama Harley Davidson dan The Brotherhood di Malaysia. Okay, so there. Alright. So kalau nak follow any media social? Hawk Penang chapter, Instagram, TikTok, you guys can follow. HOG Penang chapter. Yeah. Alright, thank you guys. Kita tahu juga sekarang ni Hawk Penang ni ada berapa keahlian? Kalian dalam 100 dan ada cecah 200. Oh. Yang aktif berapa ramai? Yang aktif dalam 60%. Baik guys. Kalau start ada betul-betul rider pun dah pada saya dah. Pasal diorang tak bawa nama dalam list tu, saya akan call. Itu personal, saya akan kacau dia. Kita ada personal approach sama setiap rider tu. So komiti ni dari 2018 di meeting sebab kita macam satu family. Ada dia punya protokol. So explore ada banyak aktiviti, saya rasa akan lebih akan menarik lebih ramai keahlian untuk join mana-mana juga. Persatuan ke MCFT ke Hawk ke mana. So yang paling penting sekali pada saya aktiviti lah. Saya nak tambah satu. Okey, boleh. Okay, sorry nah. Hawk Penang ni stable and grow is not because of anybody.
is because of we are family bang. Yes. Whatever you're working, your rank outside, when you join together, we are family. Yes. That's why we as one. We started 2018, 5 of us. We grow up to now, and majority of the efforts come from our director. He's Yeah. very down to earth person. This is our assistant director, and I'm the treasury. It's been 2018 up to now the same person, these 3%. So Alhamdulillah, with the support of all the members, we are good. Yeah. Alright, salute. Alright. Ladies of Hali Malaysia is growing, so we would like to choose one icon for the Ladies of Hali Malaysia. Kami pilih Cik Elizad. Steady. Thank you. Elizad, Rock to Rock 3.0. Yeah, dari Hot Penang guys. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Saya sebenarnya berbesar hati. Saya tak sangka Hot Penang segempak ini. Saya betul-betul terharu bila diberi peluang untuk pegang ni daripada diorang sendiri, sebab saya ride pun bukan sebab kerja kilometer ataupun nama. Saya lebih kepada cari kawan-kawan, bersilaturahim. Tapi yang penting bos-bos hebat belakang-belakang saya, abang-abang saya lah, saya anggap abang-abang saya ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita ride sama Thank you very much for your time. Yes. Tapi yang penting diorang memang, saya salute lah. Diorang punya event semua best lah. So insyaAllah next year hopefully saya ada lah Ya. Aku ada. Alright. Thank you support Low Penang. Yeah. Ya. Tapi you guys perform. Kita ada satu event istimewa untuk Low Penang. Kita tengah design satu event, so kami akan jemput Cik Elizad dengan Abang Don. Ya. Thank you. Tapi you all, kita dengar pun masa jemputan terus buat dekat Hard Rock. Penting kita cakap, power Penang ni. So kita dengar Abang Don pun cakap, last year you all dekat Phuket lah. Yeah, betul. Wow. Actually, this is the third rock. The first we did in Malaysia, second in Phuket. This year should be Bangkok, tapi due to minyak problem, betul. then kita buat local. So next year it's going to be Thailand. Alright. Next year lagi gempak lah ya. Hopefully kita ada lah juga InsyaAllah. Thank you Bang. Thank you for your time. Thank you bang. Bye. Ladies of Hali Penang Chapter, Hot Penang! Sandbox!